Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So tadi ada satu orang hamba Allah tanya saya, kalau kita beli emas digital, bagus ke? Okay. Jadi saya nak kongsikan satu jawapan yang mentor saya pernah kongsikan. Alright. So nak tahu jawapan dia, kena potong video ni sampai habis. Save dulu, nanti saya nak cari. Okay, pertama sekali, asas beli emas ialah bila kita beli emas, mesti dapat emas. Tak boleh dapat sekadar nombor dekat skrin ataupun dividen setiap bulan dalam bentuk tulan. So dekat tengah saya ada emas lah, emas fizikal. Dan basically, contohnya kalau kita beli emas digital kan, na'udzubillah, kalau orang tu muflis, akaun dia boleh dibekukan oleh kerajaan. Jadi dia tak boleh akses kepada apa-apa duit yang dia ada dalam akaun tu. Tapi kalau dia beli emas fizikal, emas fizikal ni dia tak ada terikat dengan mana-mana institusi kewangan ataupun bank. Jadi kalau orang tu jatuh muflis sekalipun, emas ni masih lagi selamat dekat tangan dia. Dan dia boleh pergi luar negara untuk jual emas. Dan dia boleh dapat cash lah hasil daripada penjualan emas tadi tu. Kerana bila kita ada emas fizikal, kekayaan itu ada dekat tangan kita. Anything happen, emas ni masih lagi milik kita dan tak ada siapa pun tahu berapa banyak gram emas yang kita ada melainkan diri kita sendiri dan orang yang kita beritahu. Jadi asas membeli emas ialah beli emas, mesti dapat emas dan bukan benda lain. Kalau dapat sekadar nombor dekat skrin ataupun janji dividen pulangan setiap bulan, yang itu adalah skim cepat kaya yang akan lingkup bila-bila masa. Jadi bagi anda yang nak mula menabung emas sikit-sikit dekat platform yang terbaik, boleh rujuk video plan saya akan bantu anda sebanyak, insya-Allah. Saya Dr. Omar, jangan lupa follow saya.